Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okay, so hari ni coach nak ajarkan korang macam mana kita nak ambil link Facebook kita dan link page kita. Dan macam mana kita nak tukar antara Facebook utama dengan Facebook page. Okay. So, ini adalah caranya. First thing first, korang kena pergi ke masuk Facebook korang. Okay, ini adalah Facebook korang. Okay, ini semua Facebook korang. Okay. Lepas tu korang kena tekan sini. Gambar korang sendiri ni. Okay, so tekan. Lepas tu korang nampak sini kan, titik 3 ni. Okay, tekan. Lepas tu korang kena scroll up. Okay, scroll up sebab dia punya ni raw profile link ni kat bawah ni. So scroll up. So dekat sini ada copy link. Korang tekan copy link. Macam tu saja. Okay, senang kan? Senang kan? Lepas tu korang pergilah paste kat mana-mana yang korang nak. Okay, lepas tu back. Kita sekarang ni nak tukar daripada Facebook personal pergi ke Facebook page. Okay, so caranya adalah korang tekan sini. Okay, tekan sini. Okay, lepas tu korang akan nampak ni. Korang akan nampak ni. Korang tekan. Okay, so korang pilih lah. Ini korang punya page. Okay, so tekan page. So bertukarlah dia ke Facebook page. Okay, so lepas tu sama juga macam tadi. Macam Facebook utama. Korang tekan gambar muka korang ni. Okay, lepas tu korang tekan sama juga yang tadi ni. Okay, titik 3 ni korang tekan. Lepas tu korang scroll up. Okay, lepas tu korang kena scroll up. Okay, lepas tu korang tekan copy link. Okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya coach. Ataupun kalau korang ada leader atas korang, korang tolong tanya leader atas korang. Okay, so nak tukar balik kepada Facebook utama kan, pergi balik. Itu sahaja. Senang kan? Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.